Okay. Mana orang? Ui. Ui. Kenapa muka je? Kejut. Okay guys, kembali ke dalam channel Udin Gaming. Dan hari ni saya akan main game Mr. Beast Horror guys. Okay, di sini Mr. Beast mau apa tu? Mau serang saya guys. Okay, sekejap kita leave lah. Kita cuba main seorang je lah. Okay, saya rasa main seorang lagi senang kot. Okey, kita akan tengok antara Mr. Beast ni seram ke tidak seram guys. Sebab tahulah siapa yang membuat game ni. Mr. Beast Horror guys nama je. Korang type je lah. Mr. Beast Horror tak apa. Okey. Okey, jadi tunggu jap, kita tunggu. Okey, ada pula loading guys. Kita tengok apa jadi Mr. Beast tu. Mengganas guys. Aduh. Why do I oh ini memang ending guys. Saya rasa ending ni I get pay. Okay, sorry lah kerana saya hantar video ni lambat sikit. Selalunya pukul 4 5 gitu lah. Ni dah lambat dah ni guys. Saya baru buat pukul 5:30 gitu. Okay, emergency. Kenapa ni guys? Okay. He was last spotted at a gas station. Police say he kidnapped the gas station. Panjang pula je punya ni. Okay. Kenapa lambat sangat ni? Of course, this night could have gotten any worse. Okay. At least I don't work at a gas station. Okay, faham. Ini Mr. Beast ke ni? Apa je? Balik pula je bawa kereta. Oh, kita dah keluar. Alamak. Okay. Ini ada Mr. Beast. Ni bukan Mr. Beast ni. Hey man, your shift is over. It's time for you to go. Ya, kita pula jaga. Aduh, yes, have you heard the news? A killer is on the loose. Alamak. Janganlah keluar bang. Saya seorang ni. Aduh, seorang habis lah. Tutup. Bagi je keluar. Kita tak bagi je keluar guys. Okay. Ni tulis apa ni? Open Open. Ini gambar Mr. Beast ke ni? Mr. Beast botak guys. Seram. Ni apa ni? Wow, kita boleh keluar lah guys. Bila keluar kat sini, saya rasa memang seram lagi. Bang. Aduh bang, dah keluar. Aduh Lock in. Mana ni? Oh, situ. Lama. Okay. Kita bagi petunjuk. Senang sikit kalau je bagi petunjuk. Buat apa ni guys? Oh, kita mau buang sampah. Ni bukan ni. Kita buang sampah lagi satu. Ya Allah. Ada 5 guys sampah tu. Ada lagi 3. Ada lagi 2 kat luar. Bagus lah kedai macam ni. Dia bunyi macam 7E selalulah. 7E selalu bunyi lah. Okay. Kedai apa yang tak bunyi? Buang kat belakang kot.
Ada orang. Bang, cepat masuk bang. Laju ni kau masuk. Weh, kau panjat ke atas tu. Hey, could I get a pizza? Pizza? Oh, ni kedai pizza Sure, what toppings? Oh, just the regular one. Nak satu regular guys. Okay, that will be $7. $7.49. Okay. Oh, dalam scanner macam kacau je lah. No. Apa ni? Wow, this is horrible. I will be leaving a bag with you and no tip. Now where is my pizza? Lubang ni banyak betul lah. Sekadar je guys. Tu buat apa dia dulu ni? Tak ambil duit. Oh, tak sini kot. Duit je double guys. Okay, oh dia bayar dulu Selalunya kedai Oh, lupa nak bakar. Hai. Lupa nak bakar dah pula. Dah bakar dah. Cepat bakar. Nah. Ambil. Thanks, loser. Basa. Kan ni. Okay. Sorry lah Udin cakap kasar tadi. Tak apalah. Okay. Ni ada fire guys. Wow, kat luar tu agak seram. Okay. Mana orang? Ui. Kenapa muka je? Kejut. Evil Mr. Beast. Tutup lah macam ni. Bang, kedai ni dah tutup. Abang boleh belah kot. Why are you banging on the window? I want a free pizza. Free? Mana boleh free bang? Ini saya nak buat kedai ni pun saya dapat duit. Free sedap je bang ni. Bang Mr. Beast ni. Aduh hai. You are making leave the property before I phone the police. Siapa pula nak call police ni? Tiba-tiba je. Polis tu dia yang cakap. Apa je macam tu tak boleh lah Udin. Okay. Kena tunggu apa ni? Cepatlah siang. Jam kat atas tak gerak guys. Tak meriah langsung lah kedai ni. Pokoknya ada lah satu meja, dua meja duduk. Oh, siapa ni? Ya Allah. Semua boleh jatuh. Siapa ni? Akak ni jatuh pun lah. Okay, give me a proper pepperoni. Aduh, no with that attitude. Aduh. Okay. Do I need to call for it? Takkan. Sorry. That will be RM7.49. Aduh, lupa lah. Kita kena ambil duit dulu ni. Pam. Okay. Saya nak tahu pula endingnya macam mana. Okay. Sekarang dia dah hafal dah cara nak buat pizza ni. Bakar gitu je tak letak pun. Tak letak dalam pun. Pelik. Nah. Your manager will be hearing about this. Okay. I'm sure he will. Akan apa? Cubalah cakap terus terang sikit. Saya rasa dia akan tak tahulah. Kita tak cakap guys. Okay. Binatang apa pula ni guys? Macam mana ni? Apalah. Tiba-tiba je ada.
Spray. Pam. Spray. Pam. Spray. Pam. Kita spray lagi guys. Siap. Lah. Spray tak ambil. Ya Allah, spray tak ambil, macam mana nak spray? Aduh, patut tak hilang. Ada 7 guys. 7 itu nombor. Apa lah? Ni nak juga nombor 7 ni. Okey. Dah. Aduh, macam mana lah boleh ada binatang kat sini? Tiba-tiba siapa tahu menjerit. Udin ke menjerit? Tak perasan. Okey. Oh, siapa ni? Siapa tu? Siapa ni guys? Siapa ni? Ya Allah. Go inside and talk to the hungry Mr. Beast pula. Tadi Evil Mr. Beast. Hello, can I have tea? Aduh, RM24 bang. RM24 boleh ke? Murah je RM24 tu. Okay. Sure. Aduh, jauh je hantar duit tu. Apalah. Okay, saya nak tahu ending je ni. Mana endingnya ni? Lama pula ending ni nak dapat. Aduh, ngelag betul. Put it in the oven. Bang, ni tak masuk bulok. Lah, tak ada bekas. Takkan nak bagi pizza tu je. Dah, bye. Bye, bang. Nak apa lagi? Lah, nak 3. Memang lambat lah buat kerja macam ni, guys. Tak boleh ke? Ngelag sangat ni, guys. Lambat lah macam ni, guys. Kena satu-satu. Orang zaman sekarang ni pakai mesin je, tak pakai tangan dah. Alamak. Oh, kacau betul lah pistol ni, guys. Ambil lagi satu. Aduh, lambatnya lah. Ini macam mana nak dapat ending ni, guys? Dengan ininya, aduh. Kena rapat-rapat, guys. Okay. Bekas dulu. Sini. Oh, itu boleh lari Weh, macam mana terbakar ni, guys? Wow. Mana api? Mana api ni? Tak padam. Yep, you're banned. Have a good night. Hai. Kita nak buat apa ni? Masih lari gitu je abang tu. Ni kalau rapat ni mati ni. Tak apa. Ikut Udin lah. Duh, lambat je lah nak ambil. Ini kena cepat. Bagi kering, guys. Duh, kalau macam ni macam mana nak nak guna ni oven ni kalau dah basah. Okay. Janganlah duduk depan pintu. Takut Udin ni. Ada orang tak? Okay, ada orang. Oh. Aduh, ada pula ni perempuan ni. Asian woman. Okay, cheese pizza sini kan. Okay, RM5.99.
Ambil mani dulu. Lupa. Siap. Kita ambil pizza. Kita dah pakar dah ni. Menggunakan kedai ni. Dah pakar. Okay. Tapi masih lupa nak ambil kotak ni. Siap. Hey, stay safe out here. Alright. I have a bad feeling. I saw a rich guy back there. Alright. Have a good day. Maam. Jauh kau buka. Tengok jalan ni. Seram lah guys. Apalah jaga kedai malam Aku orangnya ada lah. Pekerja kawan ke teman. Kenapa macam tergerak? Oh, ada kereta. Weh. Kenapa je lari? Alamak. Macam mana ni guys? Habislah kita. Talk to the blue shirt guy. Talk. Hey. Hello. I've almost crashed out. I was about to crash my car on some rich man in a red shirt is standing outside in the middle of the road. Sorry, sir. I can assure you I don't know him. Panjang kau cakap tadi. Whatever. Give me a pepperoni pizza. Pepperoni. Itulah. Okay, kita tutup pintu. Agak bahaya. Nak satu kan? Okay. Kita ambil pepperoni pizza. Tahu. Okay, penting. Kita bagi je lah. Orang tak betul kat luar tu guys. Oh, Akbar. Kena tepat-tepat kat sini guys. Susah betul. Siap. Ni, bawa kotak dulu. Okay, setakat ni tak ada lagi yang seram-seram. Wow. Ni nak apa ni guys? Nak apa ni? Dia masuk. Dah tutup guys. Udin stuck kat sini. Okay. Seram ni guys, seram ni. Mop the floor. Tiba-tiba basah. Ya, mana mop? Mana mop? Kita kena ambil mop dulu. Oh, mop kat belakang. Kat sini. Tak perasan. Kita mop dulu. Ada berapa ni? Ni ada 5. Apalah, banyak tiba-tiba air muncul. Pelik pula. Lah, sampai kat luar dah air guys. Aku tak tahu mana muncul air ni. Ada orang kencing ke? Alamak. Dia menggelapar sangat. Masuk. Tutup. Bahaya ni. Of course ada orang ni guys. Okay. Siapa ni? No. Kenapa je baring? Orang ni nak duduk luar juga ke ni? Masuk. Polis ke? Polis tak betul tadi. Polis mabuk Hello, we have
Report. Kenapa cakap pasal ni pula? Has anything odd happened around here tonight? Tak apa-apa pun. Tengok okey je kedai ni. Dia apa guys? I'm sorry to hear that. I will investigate into this matter and I thank you for your cooperation. While I'm here, I might as well get a pizza. Polis pun nak pizza guys. Could I get a cheese pizza? Okay. So coming right up. Ya Allah. Lagi ambil duit ni. Duit ni memang susah lah nak ambil guys. Memang susah nak ingat. Tak tahulah kenapa guys. Tak ambil pizza ni. Lambat sangat ni. Ending ni memang lama guys. Oh okay. Betul. Susah betul. Okay. Mek polis. Pergi belah. Okay. Polis, boleh teman saya tak kat sini? Polis! Jangan keluar polis. Polis, jangan keluar. Tak betul dah polis ni guys. Memang tak betul dah polis. Okay. Setakat ni memang tak ada lagi lah. Lambat betul lah nak muncul hantu je guys. Look like I'm out of pizza. I should check the freezer room for more. Ada orang guys. Ya Allah. Tiba-tiba je. Tutup. What the? Can I get 20 pepperoni pizza? Woi, banyak ni kau. I guess that will be 149 ringgit. 150 ringgit bang. Boleh bayar ke bang? Tu. Woi, terkejut tadi. Okay. Even Mr. Beast, leave this place right now. Keluar, get out. You will regret this. Ya Allah. Tak betul lah tu. Kenapalah semua orang nak jatuh? Ni nak 20 guys. Banyak ah. Hilang terus. Okay. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu nak buat apa guys. Okay, ada orang. Okay sikit ada orang ni guys. Tadi tu orang apa? Tak betul orang tu guys. Hi, I like to report a problem. Sure, what is it? Your bathroom are so nasty. When was the last time you clean them? Ada benda guys. My apologies, I will clean them up right away. Buat apa ni? Kita ambil ni. Buat apa ni? Bagi clean the bathroom. Kat mana ni? Dah ambil dah. Buat apa ni? Tak ada petunjuk guys.
Jauhnya. Udin berpasan. Ya Allah. Ya Allah. Macam mana ni? Gelapnya. Tak ada orang. Kat mana ni? No. Kat mana ni guys? Kat belakang ke? Wih. Ai. Yang ni boleh tak faham ni guys. Oh. Lah. Toilet ke? Aduh, nak kena pump pula toilet ni. Tahulah toilet siapa. Okeylah. Redo je lah. Okay. Apa bukan? What are you doing here? What are you doing? I'm trying to use the toilet. Can you see? Tak buka seluar apa bang? Get up now. Hilang kau. Pergi belah kau. Wow. Hilang terus guys. Banyak jump scare guys. Udah tak boleh lah guys. Ya Allah. Lama sangat dah ni. Ini apa pula tu? Ya Allah. What was that? Check what happened outside. Ya Allah. Weh. Siapa boleh terbakar ni? Tu ada orang. Ada orang guys. Alamak. Nak pergi ke tak ni? Tak boleh lah udah macam ni. Ni Evil Mr. Beast tu kan? Alamak. Nak kikat dia ke? Wih, udah tak berani lah guys. Are you impossible for this? Stop it please. Stop it. Just stop guys. Just stop Evil Mr. Beast. Ni udah tak tahu lah boleh terus ke ni. Aduh lari. Aduh, seram weh. Seram guys. Kita call polis. Nak menang nanti guys. InsyaAllah dah nak menang. Ring. Phone pick up. 9. What is your emergency? The killer from the radio is here and he is gonna get me if you don't help me out. Tutup. Kenapa dah terbuka ni? Macam mana ni? He is really big and he's evil Mr. Beast himself. Okay, so they come we have. Tolonglah cepat habis. Nak menang dah ni. Tolonglah. Tadi tu hampir dah. The power went out. I will need to fix it really fast. Okay. No. Fix the power.
Aduh kan. Nak macam ni guys. Cabik dulu kat dalam. I don't see him, but I have a feeling he is close. Should I stay in the pizzeria or hide and hai ke? Kat mana nak hai ni? Kat situ. Ni buat apa ni guys? Tolonglah. Masuk je lah dalam ni. Kita stay kat dalam tu menang guys. After waiting what feel like this for the cop you and notify your compression about the accident. You decide to quit the pizzeria job and got high in a local bakery. The cop never found the killer and he is still being searched for to this day. Okay. Sempat pula ni baca. Dengan tepat-tepat ni baca. Mr. Beast Horror. Okey lah. Itulah game Mr. Beast Horror. Yang mana korang dah pernah main. Tolonglah subscribe guys. Okey lah. Saya rasa sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Apa-apa pun jangan lupa subscribe, share, like dan bye bye.